Siapa sangka di sebalik suara yang pernah mengisi kaca televisyen negara, ada kisah penuh inspirasi yang jarang diceritakan. Jom kita dengar sendiri daripada Encik Nizal Muhammad di podcast kat sini My Singgah. Jangan ke mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Hebat kita bersatu. Kat sini bukan sekadar talking about personal challenge. Those are the personal challenge. There's no such thing as tak ada benda yang mustahil lah. Depan tu kalau penguin tempat sejuk, depan tu dia ais lah. Betul juga. I tak boleh nak proses itu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan assalam sejahtera. Selamat datang ke podcast kat sini My Singgah bersama saya Abang DJ. Episod kali ini dengan tajuk Suara dan Strategi Digital Bicara bersama Nizal Muhammad. Hari ini kita ada seorang tamu istimewa, pastinya mantan pengacara TV3 dan juga mantan penerbit di TV3 yang pernah menceriakan jutaan penonton di kaca TV. Beliau bukan saja dikenali sebagai pengacara, malah kini aktif dalam dunia perniagaan, yayasan dan juga pendigitalan bisnes. Jom kita raikan kehadiran beliau, Encik Nizal Muhammad atau lebih mesra sebagai Abang Nizal. Ya. Selamat datang ke podcast sini. Lama tak jumpa. Betul, berapa lama dah tak jumpa? Ada dalam sedasawarsa. Mungkin juga. Sebelum PKP. Sebelum PKP. Ya Allah. Bila sebut nama Abang Nizal dah terbayang lah bagaimana dia punya penampilannya, bagaimana suaranya, bahasanya. Aduh. Tapi kita sembang-sembang santai ya. Tapi sembang santai yang penuh manfaat. Ya, pastinya. Dan boleh Abang Nizal mengenalkan diri mungkin bagi mereka yang masih belum mengenali ataupun dah lupa nama Nizal Muhammad ni. Silakan. Lupa ke tak lupa ke, soalan anda ini seringkali merupakan soalan yang saya seringkali sukar nak jawab. Sebab masalah saya ini adalah saya tak mengerti macam mana nak menceritakan tentang diri. Kerana itu bila DJ Riz duk cerita tentang saya tu, saya dah tutup pun dah. Sebab merah nanti. Jadi dia malu. Segan pun ada. Jadi kalau nak tanya siapa saya jawab balik. Kau tanyalah, akan aku jawab. Jadi saya akan jawab apa yang perlu. Yang tak perlu aku tak cerita. Asal mana? Asal daripada ibu, dilahirkan di Port Swettenham yang sekarang dipanggil Pelabuhan Kelang. Nampak macam orang putih. Okey, dilahirkan di situ pada bulan Ogos. Tarikh tak nak bagilah. Orang kata promosi. Okey, anak bukan anak merdeka. Anak terlepas merdeka. Dari merdeka. Anak di dalam lingkungan merdeka lah. Tahun 61. Sehingga usia saya sudah mencapai, kalau ikut metrik, 36. Macam metrik lah. Padahal 64. 64. I'm 64. Di bahasa Inggeris. Okey, di Pelabuhan Kelang. Tapi kampung saya di Teluk Pulai, Kelang. Okey, soalan lain? Apa rasa abang kekal nampak muda, handsome, macho? Soalan yang selalu ditanya dan saya gagal menjawab. Sebab ada petua? Tak ada lah, tak ada. Tak ada petua-petua, tak ada sosok ya. Please. Nauzubillah. Dan saya tidak ada petua-petua makan apa, kurang makan apa, berpuasa ke 3 hari 3 malam, 3 bulan, 3 tahun ke, tak ada. Jadi nak kata petua tidak ada. Tapi tak ada pun mungkin lah ya. Hati lapang. Dan orang kata apa, kata. Orang suka-suka, kita suka. Tak suka, kita hormat. Tidak ada menyimpan. Jadi hidup kita ini adalah seperti pentas yang kita tidak mengganggu, tambah adanya tidak mengurang, adanya tidak menambah, adanya tidak mengurang. Dan kita membuat kerja saya adalah dalam sebagai seorang manusia yang hidup di muka bumi ini adalah untuk kata-kata Nabi lah ya. Dan menggembirakan, jangan menyusahkan, jangan menyedihkan, dan memudahkan, jangan menyusahkan. Itu kerja saya. Pasal itu ditakdirkan Tuhan saya menjadi pengacara. Saya nak menggembirakan. Itu ada Abang Nizal, iaitu pengacara pertama untuk Jejak Rasul di
3. Dan pastinya Abang Rizal bukan saja mahir dalam pencaraan dalam bahasa Melayu, tetapi seorang yang mahir dalam berbahasa Inggeris. Jadi mungkin kita dapat nak tahulah di manakah Abang Rizal belajar di luar negara ke atau macam mana? Boleh fasih sangat dalam bahasa Inggeris. Saya belajar di rumah, sekolah dan sebagainya lah. Saya tidak ada kesempatan untuk belajar negara, tetapi saya belajar di sekolah itu tempat saya mengasah bakat. Ada orang kata susah nak belajar bahasa Inggeris. Saya dari sekolah saya belajar bahasa Inggeris. Cumanya masalah kawan-kawan saya yang sebangsa dengan saya, mereka ni kalau katakan kita cakap bahasa Melayu, dia kata saya mencarut. Jahat kan? Sebab dia tak berapa bergema untuk orang bercakap bahasa Inggeris. Tetapi saya suka untuk menguasai bahasa sebab bahasa itu membantu kita untuk mengenali alam ini, mengenali orang lain, mengenali budaya dan sebagainya. Dan bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa, juga bahasa Melayu. Jadi saya menguasai kedua-dua bahasa. Cumanya cara saya ialah dengan kawan-kawan Melayu, saya berbahasa Melayu. Tetapi dengan kawan-kawan yang bukan berbahasa Melayu, saya berbahasa Inggeris. Dia betulkan saya dalam bahasa Inggeris, saya betulkan mereka dengan bahasa Melayu. Ceritanya gitulah. Jadi akhirnya saya mantap. Cumanya benar-benar menguasai itu adalah apabila saya bekerja. Kerana saya berkawan dengan orang, saya buat kerja-kerja antarabangsa. Jadi akhirnya bahasa Inggeris lebih kuat lagi bahasa Melayu. Sebelum masuk MHI. Bila masuk MHI, terasa kuasa bahasa saya sangat miskin. Jadi akhirnya saya memperkuatkan diri untuk belajar mengasah bahasa Melayu saya. Akhirnya sekarang nak cakap bahasa apa? Selain daripada bahasa Jawa, selain daripada bahasa Jerman, insyaAllah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu boleh kita silih berganti. Kalau latar belakang macam belajar abang dalam bidang apa sebenarnya? Macam latar belakang abang dalam bidang apa? Saya ni sebenarnya saya belajar itu tidak dalam pendekatan berpeluang untuk belajar di universiti, di kampus. Tetapi saya belajar itu daripada kerja-kerja di lapangan. Saya dapat pengajian saya dalam bidang postgraduate international business itu ketika saya bekerja di TV3. Dia ada satu kursus, bukan kursus lah, dia ada satu pengajian dipanggil EMBA, Executive MBA. Saya terpilih untuk mengikutinya, sama saya dapatlah postgraduate itu. Dan pada masa yang sama saya juga berpeluang untuk belajar secara dipanggil jarak jauh dengan satu program dipanggil Masters of Oxel. Maksud Oxel itulah Oxford Centre for Leadership. Oh, wow. Saya dengar pun takut. Kena sebut betul-betul. Dia betul kan? Pronunciation. Ya, benar. Jadi itulah ceritanya. Tetapi pembelajaran ini saya percaya, jangan kita letak pengajaran atau pembelajaran itu hanya apabila kita kena masuk universiti. Kerana bagi saya, tempat belajar itu adalah di mana-mana saja. Betul. Saya ambil contohlah. Berapa ramai di antara ulama-ulama kita ni yang belajar masuk universiti. Kan? Umpamanya macam contoh ya, Imam Al-Ghazali. Apa universiti masuk? Bercerita sikit? Tak ada. Paling tidak pun Rasulullah ni. Betul. Tidak ada, tetapi mereka antara mereka orang yang bijaksana. Betul. Okey, menghasilkan ilmu sehingga kan orang-orang sekarang masih merujuk kepada mereka. Jadi oleh kerana itu saya percaya didikan daripada apa yang saya belajar dari pengalaman-pengalaman lalu oleh orang terdahulu, belajar itu adalah sekalian alam. Kalau kata kita nampak sesuatu berlaku di depan mata kita, katalah anjing, ini pernah berlaku ya, anjing nak mengasah haus di tepi jalan Coket. Wah, cerita benar ni. Sekali yang menyediakan makanan minuman itu adalah orang yang ada gerai, budak Melayu. Kali dia tengah melayan tamu, melayan pelanggan, datang anjing itu seolah macam berbahasa dalam bahasa badan, tolonglah aku haus kan. Jadi dia pandang anjing tu dan sampai-sampai dia nak bekerja tu dia fikir nak membantu, tapi ada orang lain yang biasa dengan anjing. Saya ni ada kat situ. Saya ni penyegar, malu dengan anjing ya. Jadi saya tak kacau lah anjing tu. Pandang jauh-jauh je lah ya. Jadi anjing itu dia nak minum. Datang orang yang biasa dengan anjing,
Dia datang, dia nampak anjing tu datang kacau dia tendang anjing tu. Astagfirullah. Saya tinggal takut, kesian tengok anjing itu. Jadi budak itu bila pelanggan dia dah pergi, dia ambil air dalam sebekas, dia bagi anjing tu minum. Lahap anjing tu minumnya. Sampai 2-3 kali tambah. Kemudian setelah itu anjing tu pergi. Bila anjing tu pergi, maka sebelum dia pergi tu dia tengah berjalan tu dia pusing belakang macam mengucapkan terima kasih. Dia tak ada kata jazakallah, tak ada lah. Dia macam terima kasih, dia pun beredar situ, tetapi kerai itu semakin laris selepas itu. Apa pengajaran? Satu pengajaran saya ialah saya dapat tengok wajah anjing ketika minum air sirap. Tak adalah, itu gua je. Apa yang belajar? Saya belajar tentang berbuat baik, jangan tunggu orang atau binatang. Betul. Kerana peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kerja kita lah membantu, menambah nilai, memberi hidup kepada orang yang memerlukan kehidupan ataupun alam yang memerlukan kehidupan. Itu bagi saya. Jadi oleh kerana itu saya belajar bahawa berbuat baik silalah, cuma berpada-pada. Jangan terlalu macam anjing tu kalau minum pun janganlah sampai 1 baldi tu lagi. Betul. So berpada-pada. Tapi buat jahat jangan sekali, walaupun 2 kali. Ada orang buat jahat sekali tak boleh, okey tak apa 2 kali lah. Jahat tak boleh kan. Jadi itulah cerita saya di dalam pengalaman saya. So, saya belajar dapat sijil-sijil itu kemudian. Tetapi yang paling saya belajar adalah belajar tentang kehidupan melalui realiti kehidupan itu. Jadi ketika saya sebelum masuk ke sebelum terlibat dengan dunia penyiaran, saya bekerja dan saya terlibat dengan kerja-kerja masyarakat. Sebelum tu kerja pertama saya adalah wartawan. Saya di Berita Harian. Saya belajar tentang kehidupan bagaimana menjadi wartawan. Dalam wartawan ni untungnya ialah dia mengajar kita untuk belajar 5W1H. Why, who, what, where, okay, when, and then how. Itu adalah asas kepada kewartawanan. Di situ saya belajar tentang editorial. Jangan kita ambil mudah, kita kena tahu ceritanya apa, siapa yang menyampaikan, sahih ke tidak. Itu belajar saya pertama. Jadi di situ saya berkembangkan bakat saya dari segi kewartawanan. Dan kebetulan pula saya diberikan tugas antara lain, ada banyaklah. Antara lain ialah saya punya tugas di dalam menyampaikan ataupun menghasilkan berita-berita jenayah. Muka-muka jenayah orang kali. Saya, antara berita yang saya buat, muka depan adalah cerita botak cin. Siapa nak tahu botak cin? Dalam bahasa kita panggil Google. Okey. Lepas itu, bila saya tak lama di Berita Harian, dalam tahun 2, kemudian saya bekerja dengan dunia kemasyarakatan. Terlibat dengan NGO. Di situ saya belajar bahasa masyarakat. Macam mana nak melayan orang tua, macam mana nak orang kampung, macam mana nak melayan pekerja kilang. Di situ saya belajar bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Budak kecil, budak besar, belia ataupun belia purba. Semua saya layan. Jadi di situ saya mengembangkan keupayaan saya, Tuhan memberikan saya ruang untuk mengasah kekuatan itu. Jadi kerana itulah saya mudah bercakap dengan sesiapa. Jadi bila saya dah habis itu, barulah saya terjebak dengan dunia penyiaran tanpa saya cari. Saya ni bukan jenis orang yang suka mencari perhatian. Disebut tentang saya telefon, saya dah merah muka. Jadi saya bukan. Sebab bagi saya geli. Bila orang, kalau kita ke depan menunjuk-nunjuk, saya geli. Tetapi Tuhan ada perancangan yang lain. Betul. Jadi saya ni, salah seorang yang bekerja dengan saya di NGO itu, dia nak kerja dengan TV3, dia minta izin dengan saya. Saya kata, kenapa kau minta izin aku? Sebab dia hormati sangat. Dia kata, saya hormati sangat Abang Nizal, boleh tak saya bekerja di TV3? Dia nak ubah cuaca lah kata orang ni. Okey, saya kata, tak apa kalau itu kau minat. Dan dia antara pekerja terbaik dalam NGO saya. Tapi saya relakan dan redakan dia pergi kerana itu minat dia. Masa itu, saya hantar satu surat, bekalkan dia satu surat sokongan dan
Alhamdulillah dia dapat kerja itu. Kebetulan pula dia kerja pada 1994 itu pada bulan-bulan Januari itulah di MHI. Dan dia selalu minta pandangan saya tentang editorial MHI. Saya bagilah pandangan. Lama-lama dari beberapa bulan lepas itu saya mulai nak berhenti. Bulan 1 tu saya berhenti daripada NGO. Saya cadang nak macam mencari juga nak buat bisnes sendiri tau. Dalam kerja-kerja komuniti motivasi. Jadi bila saya buat begitu, dia dapat tahu. Terus dia telefon saya. Dia kata, Abang Nizal, boleh tak datang ke TV3? Saya ni pantau orang minta saya benda-benda tanpa ada sebab ya. Kenapa? Saja je. Tak. Nama pula Jamilah, tapi kita panggil Jamie. Berat glamour sikit tau. Jamie, kau minta Abang Nizal begini apa hal? Saja je. Jangan, aku tahu kau cakap betul-betul ni. Saya cadangkan Abang Nizal pengacara MHI. Saya jawab balik, kau gila. Sebabnya memang saya tak bayangkan itu. Saya takut dengan media sebenarnya dulu. Sebab adalah sebab-sebabnya yang saya takut kan. Jadi dia kata, Allah Abang Nizal, saya dah janji. Yang kau kata janji pasal apa? Tanya aku dulu. Tahu kalau tanya Abang Nizal takkan datang. Abang Nizal tolong datang. Tak ada perjanjian apa, tak ada apa, saya datang. Jadi kerana nak menjaga nama baik dia, saya pergilah. Pergi, ketika tu saya tak macam ni. Tak. Cambang. Orang ingat macam Afghan pun ada. Tapi pakai baju atik, batik beliau-beliau dulu. Kan? Pergi, sampai orang pandang, ni Melayu ke orang Afghan? Dan di situ saya berjumpa dengan salah seorang daripada eksekutif itu, senior eksekutif. Kami sembang. Elok-elok ingatkan 5-10 minit sampai hampir 2 jam. Rupanya dia tengah scan saya. Dia tanya saya soalan, saya jawab. Ada kali ni saya tanya dia soalan, dia bisa biar. Macam mana kata sembang. Akhirnya dia kata, Cik Nizal, saya nampak watak Cik Nizal sesuai. Sesuai untuk apa? Sesuai untuk MHI. Kami perlukan seorang pengacara yang sepenuh masa. Saya kata sepenuh masa, saya tak berminat. Saya nak buat bisnes sendiri, buat bisnes nak jadi kuliah orang. Sedangkan saya boleh jadi bos ni kan. Tak apa, jangan buat keputusan tu. Bagi ruang, bagi beberapa bulan, beberapa minggu, nanti kita sembang balik. Di situlah saya diperkenalkan dengan dunia penyiaran tanpa terlibat lagi. Saya menolak tawaran itu, tapi saya masih ke sana selama 2 minggu tengok macam mana dia tugas lah. Itulah ceritanya. Macam mana saya itu baru terdedah dengan TV, tapi belum lagi terlibat. Ketika saya 2 minggu di sana, barulah timbul. Ada sebab saya reserve untuk menyertai. Kan? Tapi akhirnya saya kata, okey, setelah beberapa insiden-insiden terjadi. Gitu, Mungkin dinamakan rezeki. Baiklah, bagi saya, apa saya dari Tuhan itu rezeki walaupun pahit. Saya terima. Tapi itulah, saya memang tidak terfikir, tidak bersemayang hajat, tidak mengharap, tak ada. Tetapi Tuhan lorongkan saya ke situ. Apa yang menyebabkan saya kata ya? Dan kenapa saya ada reservation ataupun ada kewaspadaan dalam diri? Waspada itu kerana pertama, saya takut. Kerana kerja dalam dunia penyiaran ini glamour. Bila glamour itu bermakna saya terdedah kepada puja-puja orang. Saya terdedah kepada dikenali awam. Jadi saya takut itu masuk dalam otak saya. Saya rasa bangga, nanti perasaan jalan berkepak. Jadi saya takut. Jadi saya tak berani. Keduanya ialah saya takut kalau katakan TV3 letakkan saya di bidang-bidang atau program-program yang barangkali tak sesuai serasi dengan job saya. Contoh, kan dulu TV3 dikenali sebagai solid gold. Program dia kan. Yang datang kiri kanan saya semua solid-solid belakang. Dan itu pula pakai baju mandi. Astagfirullah. Jadi bila saya diminta, saya takut. Kalaulah dia minta saya buat kerja macam tu. Pengacara solid gold. Tak solid saya. Betul. Itu ada tuan-tuan dan puan penonton kat podcast kat sini. Itu dia pengalaman ataupun langkah pertama bagaimana Abang Nizal kita terjun dalam dunia penyiaran. Kata orang biar genggam berapi biar sampai lengan. Kalau dah jadi alang-alang dah jadi pengacara, kalau boleh nak memang naklah dikenali jugalah seperti dalam MHI itu.
Kan? Jadi tak apa, kita berhenti seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kat sini pilihan utama. Okey, mula-mula anda masuk dalam App Store. Anda search, cari kat sini. Dah jumpa kat sini. Anda download. Dah download je pun. Anda klik open, kemudian anda cari herba kat sini. Dah tengok? Anda boleh pilih produk-produk herba yang anda inginkan. Senang je kan? Kat mana? Kat sinilah. Anda download sekarang. Kat sini pilihan utama. Baiklah, bertemu kembali dalam podcast Kat Sini bersama saya Abang DJ dan tetamu kita masih tetap maintain, iaitu tak lain tak bukan Abang Nizal. Ya, sepanjang perjalanan kerjaya Abang dalam industri media ni, ada tak momen yang paling bahagia yang sentiasa Abang ingat sampai sekarang? Terlalu banyak. Sama ada depan kamera maupun belakang. Tapi yang antara yang depan kamera ya, yang menjadi kadang-kadang igawan juga tu. Ada terlalu banyak cerita-cerita menarik, pengalaman-pengalaman menarik, ialah Jejak Rasul lah. Sebab saya merupakan ahli ataupun host dalam kru pertama. Kita ada 3 masa yang Jejak Rasul pertama itu. Dan saya merupakan kru yang terlibat dalam 2 daripada 3 itu. Dan pengalaman yang terlalu banyak lah. Dan antara lain inilah, kalau katakan kita ada dua grup ya. Saya pergi dengan grup pertama ni, saya sebagai wartawan dan host. Dan kami pergi ke Mesir, kita pergi ke Turki, dan kita pergi ke istilahnya Jordan. Situ pengalamannya lah diuji sikit lah. Umpama kami tak tinggal di hotel, Mesir kami tinggal di rumah pelajar-pelajar, di rumah kedah. Dan pengalamannya lah masak sendiri. Ini yang tukar masaknya lah ketua kita lah, kita penerbitnya sekarang jadi Datuk lah, Datuk Wan Alias. Okay? Dan situ pengalamannya banyak diuji dengan kekurangan dan bukanlah susah, tapi dia berikan kita dengan pengalaman-pengalaman real di lapangannya. Tinggal dengan budak-budak, makan sendiri dan sebagainya. Tetapi apabila saya dah habis macam tu di grup pertama, kami balik, bos datang tanya, kita ni tak ada yang cover, yang buat liputan Saudi, tak ada tentang Mekah, tak ada tentang Madinah, ni macam mana ni? Terus dia kata, Nizal, you tarik satu grup, you pergi, you sebagai pengarah, director. Saya tercengang lah sebab saya baru setahun kerja dengan TV3. Orang lain lebih berkuasa dari segi pengalaman daripada saya. Walaupun saya dari segi usia itu memang melangkaui syarat lah. Tetapi dari segi bekerja, saya adalah orang baru, junior. Tetapi diminta saya ketuai, maka saya ketuailah satu tim pergi ke Saudi. Di situ kami diletakkan sebagai tamu negara. Hebat. Tamu negara. Semua disediakan melainkan telefon saja, dia kata. Telefon berapa banyak hang pakai, hang kena bayar. Tetapi makan, minum, tempat tinggal, disediakan kereta, disediakan macam-macam lah, dapat. Dan di situ kami pula diuji dengan kemewahan. Saya ni takut dengan bawa kru ni, sebab kru ni kadang-kadang otak dia lain. Jadi di situlah saya mengenali bagaimana diuji dengan kemewahan. Dan bayangkanlah duduk hotel-hotel 5 star, 5 bintang. Tetapi diuji juga dengan bagaimana kita berhadapan dengan kesan-kesan peninggalan Rasulullah. Satu yang kami di Mekah kami tak dapat masuk ke masjid sebab masa itu tidak dibenarkan. Sekarang orang pakai handphone semua kan. Tapi kalau katakan di Madinah, kami sempat interview dengan
gubernur, timbalan gubernur, muda umurnya, 33 begitu. Dan kami dibenarkan masuk. Dapat masuk malam. Tetapi kami ada sedikit kekangan. Sebab walaupun dibenarkan oleh timbalan gubernur, tetapi jawatan kuasa masjid tidak benarkan kami ambil gambar ataupun buat penggambaran di Raudah, di makam Nabi. Di tempat-tempat itu tak dibenarkan. Dia bagi kita tempat luar di mana tunjuknya apa namanya atap ni buka tutup tu. Apa sejarah yang ada kat situ? Jadi kami pun tak berapa berkenal, tapi oleh kerana kita ni numpang kan, pegawai yang turut sama kami daripada Jabatan Penerangan Saudi, dia kata, jom keluar. Kita pun ambil gambar, tak apa keluar. Kita pun keluar ramai-ramai keluar. Dia kata, tak apa. Dia tak bagi, tak apa. Aku komplain pada timbalan gubernur. Cerita ni tu. Lepas tu tak apa. Dia kata, sabar, kata dia orang, nanti kita bagikan waktu masuk. Sehari saja lepas itu baru kita diberitahu boleh. Boleh, dia datang ikut sekali tapi dia tak dibenarkan. Dia diharamkan masuk ke masjid rumah Allah. Kenapa? Kerana dia telah bertindak menentang keputusan daripada jemaah masjid. Maka dia tak masuk, tapi dia bagi nasihat. Kalau mereka tak bagi juga, hang keluar. Masuk. Dia bagi kita dalam 15 minit, kita cover lah dalam. Kami saja, tak ada orang lain. Sempat solat kat situ, sempat macam-macam kat situ. Dan kesan daripada itulah hasil-hasil gambar kami bawa lah. Oh, cantik-cantik. Baik. Kesimpulannya dalam Rejak Rasul ini, saya memahami tentang peranan Rasul-Rasul di muka bumi ini yang kita kena petik. Kita duduk di sini bukan hanya dilahirkan, buat kerja sendiri. Tak ada, kita ada peranan kita. Walaupun kita ni peminta sedekah sekalipun, kita ada peranan. Jadi oleh kerana itu, saya ambil kesempatan itu untuk menulis. Saya pun menulis lah tentang pengalaman saya di sini. Tapi akhirnya kami tak jadi. Tak jadi diterbitkan kerana kekangan kewangan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi tak jadilah. Tapi pengalaman itu yang tak boleh lupakan. Pengalaman kedua dalam momen-momen saya di TV3 adalah apabila melihat reaksi orang tentang kepada kita. Saya ni tidak dianggap sebagai personality TV gitu ya. Kan? Apa namanya, artis-artis tak ada. Saya orang anggap saya macam kawan-kawan. Bayangkan saya tengah buat liputan, masa itu saya tengah buat test suara dengan studio, saya di Daya Bumi kat situ depan Dataran Merdeka, nak buat liputan secara langsung Maulid Nabi. Tengah-tengah cek ni, synchronize kan suara saya dengan mulut saya ni di studio, saya tengah cakap 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba saya terasa sakit belakang sebab ada orang pukul saya. Terkejut. Di situ dengar bunyi suara. Sini kau orang. Orang Perak. Siap. Satu kumpulan, pakai baju Melayu, serba putih, songkok hitam. Saya fikir dia punya samping pun putih. Ni soal ni. Dia jerit begitu. Saya belum ramai lah datang. Oh, lamun. Memang minat dia salam dengan saya. Kalau salam itu tak patut. Salam juga. Tapi belakang saya sakit, Tuhan saja yang tahu. Dia cerita-cerita kita pun layan macam bagus saja. Tak apalah, kita ada kerja ni. Terima kasihlah sangat dapat jumpa kami. Kita bukan cari dia, tapi dia cari kita. Habis dia dah keluar saja, kameraman tanya, siapa tu? Aku pun tak kenal siapa dia. Di situ saya dapat rasa, bukan itu saja, banyak momen-momen yang memberitahu kepada atau menunjukkan kepada saya betapa dekatnya rasa penonton pada saya. Betul. Jadi bagi dia, kaulah ada teman yang menegur aku pagi-pagi, cakap dengan aku, melayan aku, dan kau senantiasa ceria, dan aku nak kita ini menjadi sebuah keluarga, kan? Baik orang tua, orang muda. Nak kita kesannya lagi, jom heboh.
Oh. Orang nak masuk kita punya tempat kita diletakkan dalam satu gerai gitu. Bersusun orang datang. Nak ambil gambar lah, datang, minta tanda tangan lah. Yang datang siapa? Semua lah datang. Tapi antara yang paling saya ingat, orang tua beroda. Saya tengah berjalan di dalam kawasan tu, tiba-tiba datang. Ketika kita melihat orang tua yang sudah tak berapa berdaya ini, melihat kita dengan senyuman, aduh, ceria dia. Dari sedia tadi ceria. Datang anak dia. Oh, Cik Nizal, ini mak saya minat sangat ni. Dia tak minta saya cari dan itu. Oh, kita jumpa juga. Layanan kita pada dia, Betul. tak tahu bagaimana, tapi hati saya begitu sonok dalam itu. Tak apa lagi. Budak kecil, umur 5 tahun. Kenal juga. Kenal Saya juga. tak kenal, Nisbah saya tak kenal. Dia kenal juga. Dia kenal. Dia seorang lagi sih. Dia kan lagi-lagi dia. Anak siapa ni? Anak saya. Dia ambil kertas. Dia tunjuk dia kertas. Oh, nak tanda tangannya. Saya tengah tangan. Tapi maknya mana? Datang mak dia tunjuk congak. Cik Nizal. Aduh, penat saya kejar anak saya ni. Kenapa? Dia ni peminat Cik Nizal. Dia ni nak cari Cik Nizal dari tadi. Tak nak sekarang mana saya tak jumpa Cik Nizal. Dari situlah saya dapat mengenali budak kecil ini. Alhamdulillah. Saya difahamkan Abang Nizal juga aktif dalam syarikat dan perniagaan dan juga yayasan. Jadi kalau boleh Abang Nizal ceritalah sedikit tentang syarikat, tentang yayasan yang Abang Nizal usahakan. Okey, saya bila keluar saya daripada TV3 tu, saya buka satu syarikat untuk menguruskan saya. Ini bukan atas inisiatif saya tapi orang lain. Maka keluarlah satu syarikat namanya Nizal.com. Tapi sebelum Nizal.com tu, saya pernah usahakan satu yayasan. Yayasan itu waktu saya di TV3 lagi. Saya nak kalau boleh yayasan itu adalah untuk TV3. Tapi atas sebab-sebab tertentu tak jadi. Jadi, tapi orang yang membantu saya untuk mendaftarkan yayasan itu mencadangkan Cik Nizal buat sendirilah. Di situlah lahirnya satu yayasan nama Yayasan Ilham Budi sebab berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman saya dalam dunia kebajikan dan komuniti kami lahirkan itu. Tapi saya tidak boleh terlibat secara serius kerana awak tu masih lagi di bawah naungan TV3 dan Media Prima. Jadi saya tak, tapi adik-beradik saya terlibat. Ditakdirkan Tuhan tahun 2006 berlakulah sesuatu yang melanda hidup saya ini. 2006 sampai 2007 3 adik-beradik saya menjalankan yayasan ini meninggal. Jadi itu menyebabkan saya bukan hilang arah tapi tak tersampai nak meneruskan buat sementara, so saya rehatkan. Dan sekarang ini dia masih ada dan kami mencadangkan untuk membuat sedikit revamp lah. So kita nak meniupkan satu semangat baru, jiwa baru dengan mengambil kira dunia yang serba digital ini. Jadi kita nak wujudkan yayasan ini dalam pendekatan menjadi lebih istilahnya apa ya, membuat penyelidikan dalam dunia pendigitalan supaya ia akan menjadi sumber untuk membantu baik NGO, baik syarikat dan sebagainya mencari kekuatan daripada pendigitalan itu. Itu satu. Kedua, masa saya lahirkan Nizal.com itu bila saya dah berhenti, saya lahirkan syarikat. Syarikat itu mula-mula untuk saya, tapi akhirnya sekarang jadi lebih luas lagi. Saya menjadikan Nizal.com ini menjadi penerbit konten, dan juga program-program bersifat training, latihan dan pengembangan. Jadi itu pun saya tengah nak revamp ini supaya dia lebih tertumpu kepada bidang tertentu. Antara bidang yang saya tumpukan adalah bidang memahirkan dan menaikkan taraf petugas-petugas dan pekerja-pekerja di NGO dan juga kualiti kepimpinan, leadership. Selain daripada dunia media lah, saya buat training untuk media lah dan sebagainya. So itulah, 2 syarikat itu akan insyaAllah dalam tahun depan akan berlangsung satu era baru dalam kerja saya. Kita doakan yang terbaik juga lah. Amin. Doa yang terbaik untuk Abang Nizal. Dan satu lagi, saya akan melibatkan lebih ramai lagi audiens dari luar untuk turut serta. So dia akan menjadi lebih inklusif
Dan nanti mana tahu kan di antara anda yang terlibat ni mungkin menghasilkan konten-konten yang menarik. Gitu ceritanya. Dan juga kita akan bantu juga mempromosikannya di semua media sosial kat sini. Dan yang sewaktu dengannya. Supaya kita boleh sampai kat sana. Ya, betul. Dan bagaimana dengan pengalaman Abang Nizal jadi mantan pengacara, mantan penerbit, mantan pengarah. Jadi bagaimana pengalaman sebagai jawatan tersebut membentuk cara kepimpinan Abang Nizal menguruskan syarikat dan juga organisasi terlibat? Pertamanya, ini semua kita tak cari. Ini semua adalah satu jalan hidup yang ditentukan oleh Yang Maha Berkuasa. Dan dia kalau merancang ini mesti ada sebab. Mesti ada dia punya hikmah dia yang kita harus ambil. Di situlah, di dalam pentas-pentas inilah saya belajar macam mana untuk pertama menjaga waktu. Dalam dunia penyiaran, every second counts. Setiap saat itu penting. Katalah kita tengah bercakap ini, masuk saat ketiga, kita sudah lepaskan kepada pihak pihak siaran. Jadi waktu penting. Masuk kena pada waktunya, tamat kena pada waktunya. Betul. Jadi kita kena belajar macam mana menguruskan waktu. Maka di dalam pengalaman itu menyebabkan saya di dalam kerja-kerja baik mendidik ke ataupun berkongsi ke maupun menjalankan kerja saya, waktu sangat-sangat penting. Umpama datang kat sini, walaupun saya sedikit ada terkehil sikit kerana lift rosak, tetapi kita supaya pasti ni jangan datang lewat sangat. Betul. Maka saya sampai sini sebenarnya 10 minit lebih awal. Alhamdulillah. Tetapi cari tempat lah pula kian Parking. kat sini ni you kena betul-betul mencari baru dapat sininya. Kalau tidak sampai bila-bila pun kena dekat sana je lah. Tapi di situ saya jaga waktu. Maksudnya lagi sikit lah, kita kena pastikan kita berpegang kepada quality. Kita berpegang kepada integrity. Dan orang mesti percaya kat kita. Tapi orang akan percaya pada kita apabila kita menunaikan ataupun membawa budaya itu. Kan? Kalau kau buat, kau buat. Kalau kata datang, datang. Kalau kata tidak, tidak. Kalau kata aku bagi, kau bagi yang terbaik. So, apa yang saya boleh simpulkan adalah di dalam dunia penyiaran dan sebagainya, mengajar saya untuk menghasilkan yang terbaik, melakukan yang terbaik dan memenuhkan cita rasa pelanggan, penonton, sesiapa saja sasaran kita dengan hal-hal yang terbaik juga. Barulah kita menyempurnakan erti kata manusia atau penciptaan Tuhan yang sebaik-baik kejadian. Wow, falsafah sikit lah. Itu ada perkongsian yang sangat menarik dari Abang Nizal Muhammad. Kita berehat seketika, jangan ke mana. Teruskan menonton podcast kat sini My Singgah selepas ini. Jangan ke mana. Kat sini pilihan utama. Baiklah, bertemu kembali bersama saya Abang DJ dalam podcast kat sini My Singgah. Tetamu yang kita datangkan khas untuk anda adalah Abang Nizal Muhammad. Itu dia. Dia cakap nama Abang Nizal dah terbayang dah dunia penyiaran lah. Yang sebati dengan abang. Yang sinonim dengan nama Abang Nizal. Tak dapat lari. Jadi boleh abang mungkin dapat ada pengalaman yang dapat dilupakan semasa abang live di kaca TV. Saya satu saat yang saya paling suka adalah bila berinteraksi dengan penonton. Bila kita buka talian. Saya suka sangat sebab saya dapat berinteraksi dengan penonton secara langsung. Walaupun tak nampak muka dia. Contohnya lah, saya tengah bercakap ni, okey kita buka talian sekarang, bebas tol 18886636. Aku ingat lagi, ya Allah. Terlepas tu, tapi ingat. Okey, bila saya lepaskan itu, maka orang telefon. Bila orang telefon, ada yang telefon tu katalah namanya Zulkifli. Zulkifli Hashim dari Kajang. Di telefon situ saya kata, Zal, ni ada seorang namanya Zulkifli Hashim dari Kajang. So telefon, Assalamualaikum, kita ada seorang kawan kita ni di Kajang katanya. Halo, apa tu Zulkifli ya? Zul, apa khabar Zul? Saya tak kata Zulkifli Hashim, terima kasih kerana manfaatkan. Tak ada, poyo namanya. Because interaksi dengan penonton itu adalah cara dia bersimbang sebab dia melihat kita di kaca TV itu sebagai kawan. Jadi bila kita layan dia macam pelajar tingkatan 2 ataupun pekerja yang baru nak mantap kerja, kan dia tidak akan menjadi mesra. Itu bukan semangat dan sifat yang ada pada live talk show. Kan bual bicara langsung ini menuntut kita untuk menyebabkan dia rasa seronok bercakap dengan kita.
Betul. Sampai dia lupa diri. Maksud bukan lebih dia tidak rasa ketat. Ya? Sama juga macam tetamu kita. Bila saya ada tetamu, saya tidak mahu dia rasa macam dia ni soal siasat. Berapa lama buat kerja macam ni? Contohnya, tak boleh sebab dia tamu. Dan bila saya kata tamu ni, Netanyahu pun, walaupun ada orang panggil dia Setanyahu, ada sebelah saya ni, saya tetap menghormati dia sebagai tamu, walaupun soalan saya tu mungkin mengancam. Tapi cara saya tanya soalan tu tidaklah, ini, siapa yang boleh bunuh orang? Saya tak akan buat begitu. Saya akan kata secara lain. Lapiknya lah, ini tertib saya ya. Lapiknya lah, Tuan ramai satu dunia menuduh Tuan ni sebagai pembunuh. Kerana catatan-catatan yang ada sehingga kan ICJ itu mengatakan anda tu begini. Kalau anda nak menyampaikan apa kepada orang ramai untuk membenarkan ataupun menendakkan apa yang dituduh. Nampak? Betul. Jadi kata kita ini bukan seorang wartawan maupun seorang pengacara itu, bagi saya dalam konteks talk show MHI bukan kerja saya untuk menuduh. Tetapi saya akan tangkap anda dari soalan saya. Betul. Soalan saya nanti akan menyebabkan anda balik lukanya tak berkering sampai 3-4 hari. Lembut saja. Lembut saja, tapi dia akan mendalam, dia akan sampai 4-5 hari akan teringat sebab saya tanya benda-benda asas, tetapi cara saya tanya itu walaupun lembut tetapi dia macam sembilu. Wow. Sembilu yang menghiris hati. Itu tengok lagu Toki. Okey. Bila sampai pada masa momen-momen yang tak dapat lupa, itu itulah interaksi. Ada di antara penonton-penonton, tak tahu kenapa ya, nak mendapatkan line dalam siaran secara langsung ni bukan senang. Betul. Tetapi ada dua orang yang senantiasa muncul hampir setiap hari. Seorang namanya adalah Cik Muhammad Ali dari Negeri Sembilan. Masih aku ingat lagi, di Seremban. Ada, tengah pagi ni, Assalamualaikum Cik Nizar. Cik Ali. Dah kenal dah nama dah? Kenal. Satu lagi namanya, dia panggil dirinya Bonda. Bonda ni, perangai dia, cara dia bercakap memang Bonda. Assalamualaikum anak anda. Dah tahulah tu dia. Dari kampung Nahoda. Masih ingat lagi. Tak ada lagi tidak. Dia kalau bertanya itu dengan keadaan penuh kasih sayang. Ini Bonda tengok anak-anak semua manis belakang ni. Ini Bonda nak tanyalah. Dia tanya kita jawab pun cara kita bercakap dengan mak. Tapi cara kita itu tidaklah ketat. Tidak formal. Jadi itu bagi anda yang menjadi pengacara-pengacara, terutama dalam program-program bual bicara macam itu, pastikan yang orang yang menelpon tetamu sama ada di dalam talian maupun di dalam studio, anggap dia sebagai tamu yang diraikan, buat dia macam kawan-kawan yang dihormati. Walaupun kadang-kadang kita boleh kata kawan-kawan tu kadang susah, sebab kawan-kawan ni kadang kita boleh sepak terajang, boleh kaki kan, air penyamun, kita boleh cakap. Tetapi dalam konteks penyiaran, anggap dia sebagai kawan yang kita hargai. Jadi itulah momen-momen itu saya tak boleh lupakan dan saya sangat merindui. Jadi bila kita buat podcast ke, kita buat live, sama ada di mana-mana siaran, di mana-mana pentas, saya suka bercakap dengan orang. Semuanya di dalam siaran-siaran sebegitu, macam TikTok, kita kena macam baca lah. Orang tu tak bercakap gitu. Jadi dia punya feel tu kurang lah. Tapi kalau katakan live macam ni, nalar ke kata orang Tamil. Sedap, mantap gitu kan. Mana Abang Nizal punya tagline apa masa tu? Cantik. Macam tu. Cuba buat cakap-cakap sikit, lepas tu ada. Hingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa untuk menonton kat sini. Cantik. Kamu tak buat. Itu dia. Itu saya tinggal lagi. Masa tu masih lagi saya berada dalam alam persekolahan lah. Ya Allah. Dan seterusnya. Seterusnya. Dunia begitu bergerak dengan pantas. Sebenarnya dengan keadaan sekarang. Dunia tanpa sepadan yang sekarang bergerak ke arah digital. Jadi apa pandangan Abang Nizal tentang kepentingan penjitilan dalam bisnes dan juga organisasi yang Abang Nizal usahakan sekarang? Wajib. Dia bukan satu satu keadaan yang biasa,
dia ada satu keperluan. Tuntutan untuk kita sebagai sama ada pemilik syarikat maupun pelajar, apa saja, siapa saja. Kita kena melihat bahawa pendigitalan itu adalah satu takdir yang ditentukan. Dulu sebelum datangnya COVID, selalu orang menceritakan tentang jurang digital. Kan? Kerana orang kampung, orang desa sukar nak menguasai. Orang bandar saja menguasai. Itu pun tengok orang bandar yang macam mana. Tetapi Tuhan itu tahu keperluan masa akan datang adalah sifatnya digital. Maka dia turunkan COVID. Dalam COVID itu, tiba-tiba orang kampung, bandar, yang belajar, yang tidak belajar, yang berumah tangga, yang tidak berumah tangga, semua kena menguasai pendigitalan. Mula dengan sejahtera. Ya, bila dah masuk situ, everybody has got to learn. Macam mana nak guna ni? Macam mana nak guna ni? Jadi, mau tak mau, suka tak suka, kita sudah kena belajar. Secara tak langsung, Tuhan mendidik semua orang untuk belajar. Jadi akhirnya semua orang desa, orang kampung ke, orang mana ke, bandar atau tidak, semua sudah pandai menguasai. Sekarang kalau dulu nenek nak membeli barang melalui digital ini, dia akan minta cucu dia. Tapi sekarang, nenek nak nenek buat sendiri. Mana dapat itu? So oleh kerana itu satu gambaran bahawa Tuhan menuntut kita untuk menguasai satu bidang ini. Dan bidang yang memerlukan penyertaan kita kerana dunia akan datang akan banyak bersifat bebas sempadan. Semuanya akan bentuk digital. Sekarang ni umpamanya kalau katakan dulu susah sangat kita nak tahu mana, kalau kena kompas tak tahu di mana kita nak halakan kiblat kita. Sekarang semua senang. Kesenangan itu, sampai jangan lupa, kesenangan itu diberikan kepada kita ataupun datang kepada kita dengan tuntutan manfaatkannya. Jangan disalahgunakannya. Jadi bila dah ada itu, tidak ada alasan untuk orang tak tahu. Umpamanya, orang bertanya, siapakah Abang DJ? Oh, dia panggil Abang DJ ya? Oh, Abang. Jadi Abang DJ, siapakah Abang DJ itu? Siapa? Saya panggil dia DJ Riz. Banyak risikonya. DJ Riz. Baik. Kalau dulu, susah kan nak dapatkannya? Nak mencari siapakah DJ itu. Sekarang menggunakan chat GPT, menggunakan AI, menggunakan macam, you boleh dapat lebih mendalam lagi. Sampai pada keturunan Abang DJ ni boleh kita tahu. Jadi, apa maksud saya itu? Maksudnya ialah, sekarang tidak ada alasan untuk orang tidak berilmu. Betul. Sekarang ni, alamak, apa macam mana kita nak belajar ya? Kita boleh baca tak apa maksud ayat-ayat atau bacaan dalam solat. Kalau dulu kita beli buku atau tanya pada orang yang tahu. Tapi sekarang sebut saja. Saya panggil dia chat. Dia panggil saya Zal. Chat GPT yang aku panggil cakap dia tu. Aku panggil kau Zal, chat, kau panggil kau Zal ya. Dia sendiri minta nama dia, nama kita dia panggil Zal. Manja gitu. Jadi di situ saya dapat merasakan bahawa tidak ada alasan untuk kita tidak berilmu, tidak ada alasan untuk kita tidak tahu. Dan oleh kerana itu, pendigitalan ini sudah menjadi satu keperluan, tuntutan dan sudah menjadi fardu. Dah keluarkan. Saya sudah keluarkan fatwa. Penting. Ya? Canggah. Baik. Jadi berdasarkan pada pengalaman Abang Nizal sendirilah, bagaimana, apakah agaknya cabaran utama Abang Nizal masa sebelum ni gunakan platform biasa tradisional nak beralih kepada digital tu, apakah cabaran utama? Untungnya saya memang menyenangi digital sejak dulu lagi. Saya percaya dan saya suka menguasai digital. Kerana itu kalau katakan dulu saya nak buat katalah PowerPoint ya, saya banyak menggunakan kekuatan PowerPoint. Sehingga kan tiap-tiap kali saya membentangkan baik dalam syarat, pejabat apa ni, saya gunakan PowerPoint dengan segala kreativitinya. Kan? Jadi saya dah terbiasa dengan itu, maka tak adalah teruk sangat cabarannya. Cuma lagi senang sekarang sebab kita tak payah buat semua. Kita sudah ada bahan-bahan untuk kita jadikan PowerPoint kata umpamanya. Sekarang tak payah kita buat sendiri. Suruh AI buat. Dia buat lagi cantik pada kita. Katalah sekarang ni saya tak boleh bercakap, suara yang hilang.
Rupa-rupanya dalam AI sekarang dah boleh. Suara aku boleh ditangkapnya, kemudian dia keluarkan mengikut skrip suara saya, tetapi bukan saya. So DJ Riz, kalau katakan anda tidak dapat hadir, AI kan je lah. Walaupun tidak sama, tetapi lebih baik daripada tidak ada langsung. Betul. Kan? So itu, saya tidak ada banyak cabaran sebab itu. Malah saya lebih giat, aktif lagi, lebih seronok lagi. Macam-macam saya boleh fikirkan. Jadi untuk makluman penonton dan juga Abang Nizal sendirilah, macam kat sini adalah platform e-dagang dan digital untuk usahawan tempatan. Jadi apakah agaknya potensi untuk kita collab lah antara apa yang Abang Nizal nampak antara kat sini dan juga Yayasan ataupun organisasi Abang. Apa yang boleh kita kerjasama? Banyak. Cuma nak belajar spesifik ni masih kita baru kenal. Walaupun dah lama tak jumpa. Tapi saya baru tahu tentang kat sini apabila dia berjemput datang sini dan baru sampai kat sini. Jadi saya baru singgah dan minta mai singgah, saya dah singgah. Jadi sekarang ni kita kena fikirkan apakah gandingan yang terbaik antara kita. Umpamanya anda bersama dengan usahawan digital. Itu kekuatan kat sini. Mai singgah, panggil saya singgah. Sama-sama kita dapat membantu ya. Kerana antara lain ini, satu kelemahan bila kita terlalu digital tanpa ada interaksi ialah kekuatan kita berkomunikasi. Katalah sebahagian daripada orang yang terlalu kuasai bidang digital ni, bila minta dia bercakap, berkomunikasi dengan ataupun berucap lah katakan, hangus. Namanya hangus. Ya? Sebab dia tidak tahu macam mana bercakap, dia tidak tahu macam mana berinteraksikan, dia kurang gitu. Kerana itu ramai dari ibu bapa sekarang ini berungut, anak-anak dia tak berapa sangat berinteraksi. Tak berapa sangat bercakap. Banyak memainkan apa yang dia baca, dilihat dan dia gunakan, paling tidak pun dia main chat. Jadi saya fikir ini tidak bagus kerana manusia dijadikan bukan untuk itu. Manusia dijadikan sebagai sebaik-baik kejadian, sebagai khalifah di muka bumi ini, maka dia kena belajar bagaimana bercakap. Umpamanya lah, podcast kat sini, mai singgah. Ia perkataan. Tetapi dia mempunyai kelainan apabila disebut secara berbeza. Umpamanya, saya kata, podcast kat sini, mai singgah, satu cara. Atau podcast kat sini, mai singgah, naik. Jadi interaksi dengan orang ramai kadang-kadang kita kena ambil kira bab bagaimana kita dapat menghidupkan suasana atau menangkap perhatian ataupun berkata-kata mengikut tuntutan orang itu. Jadi oleh kerana itu belajar macam mana berkomunikasi. Kan? Ayat-ayat, kadang-kadang ayat-ayat kita gunakan terlalu poyo. Maksud poyo terlalu bersifat menggunakan bahasa persuratan. Sedangkan dalam pengacaraan kita banyak berbahasa ataupun dalam dunia terbuka ini kita banyak bahasa perbualan. Betul. Bahasa perbualan dia ada kadang-kadang sedikit ada campur. Saya panggil campurization. Maksudnya kadang-kadang kita ada bahasa Inggeris, kadang-kadang kita jangan diamalkan sangat, tapi kadang-kadang kita terpaksa kerana tidak ada istilah itu ataupun kita boleh katakan baca satu ayat atau bercakap satu dalam bahasa Melayu, kemudian satu ayat dalam bahasa Melayu, ayat kemudian lepas itu bahasa Inggeris. Tapi ayat penuh. Kerana menghormati bahasa. Betul. Saya menggunakan itu ya. Kerana kadang-kadang kita bercakap dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang ni tak tahu separuhnya nak jadi orang putih, separuh nak jadi orang Melayu ataupun jadi orang Malaysia. Kan? Dan tidak semua rakyat Malaysia ni boleh berbahasa Melayu dengan baik. Ataupun boleh berbahasa Melayu dengan cara yang orang boleh faham. Sekarang ada orang panggil, kita lihat seketika kembali selepas ini. Ya betul, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kat sini pilihan utama. Alhamdulillah bersua kembali bersama saya Abang DJ selaku host untuk podcast kat sini Mai Singgah. Tajuk kita Suara dan Strategi Digital Bicara bersama Abang Nizal Mohamad. Dan sekiranya Abang Nizal diberi peluang oleh kat sini, jadi apakah agaknya program ataupun yang boleh Abang Nizal sampaikan supaya beri impak yang besar kepada masyarakat? Itu saya fikir saya serah balik pada Tuan punya. Sebab kita, masalah saya inilah saya boleh macam-macam. Jadi bila kita boleh macam-macam ni, kita tak tahu apa yang diperlukan.
Kalau lah katakan DJ Ritz ke ataupun Abang DJ dan juga podcast kat sini nak sesuatu daripada saya, khabarkan aja. Dan kalau dia minta dalam keadaan berjalan, saya akan datang berlari. Kalau dia datang dengan berlari, saya akan naik jet. Kerana bagi saya, yang tahu tentang audiens ialah orang yang memiliki pentas itu. Pentas anda barangkali berbeza dengan pentas saya. Jadi oleh kerana itu, khabarkan je apa dia. Dan ada pada saya akan saya kongsikan. Pada sesiapa sekalipun. Jadi juga itu dengan konteks masa depan lah. Bagaimana abang melihat bahawa penjinitalan ni bukan sekadar urus niaga je. Mungkin ada konsep lagi. Luas. Betul. Sebab sekarang ni kita nak berniaga. Apakah pasaran kita? Siapakah pasaran kita? Apakah tuntutan pasaran kita? Kita nak buat kadang-kadang kita tak ada waktu. Jangan lupa tanyalah digitalan. Pendigitalan dari segi tanyalah AI, tanyalah artificial intelligence ni. Kan? Jadi kita akan dapat jawapan yang lebih baik. Kerana itu bagi saya, kalau anda membuat pendigitalan ataupun anda mahu menguasai, itu yang terbaik. Kalau tidak nanti anda akan hidup dalam keadaan seperti katak di bawah tempurung. Dan umpama sekarang ni, apakah desain kita itu memenuhi? Kita nak buat ni, nak buat logo. Tapi logo kita itu apakah memenuhi cita rasa semasa? Ataupun apakah dia memenuhi cita rasa audiens kita? Jadi kalau tanya, kita boleh tanya orang. Tapi kalau tidak ada kesempatan nak tanya orang, tanya siapa? Tanya kepada artificial intelligence ni. Sebab dia nanti boleh beri pandangan dari sudut catatan-catatan yang dirangkumkan daripada maklumat-maklumat di pentas sama ada siaran maupun di pentas pasaran dan dibagi kita. Kan? Umpamanya anda nak menulis surat, bahasa Inggeris anda barangkali tidak sebaik mana orang lain. Apakah penuh dengan grammar dia ke tidak ke? Kalau anda tak pasti, tanyakan. Sila betulkan mana dan jadikan dia lebih cantik. Walaupun anda bercakap dalam bahasa Melayu, tulis dalam bahasa Melayu, anda minta dia menyediakan bahan dalam bahasa Inggeris, dia akan berikan itu. Itu baru dari segi ChatGPT ataupun dari segi AI yang bersifat begitu ya. Tetapi kadang-kadang sekarang ini anda boleh minta dia bersuara. Anda mungkin akan datang satu masa nanti saya akan bayangkan DJ Riz ataupun Abang DJ akan bersama dengan rakan sergunya, iaitu Abang Chat yang dibuat secara live. Dan dia bercakap sama macam DJ. Dia cakap macam seolah dia berbual. Katalah sekarang ni saya bercakap dengan, katalah anda ini sebagai Chat, DJ Chat ya. Saya kata, Chat, nak tanya juga DJ Chat. Kalaulah katakan anda sebagai saya, macam mana nak pastikan bahawa barangan yang saya jual ini menjadi? Dia akan bercakap. Seperti mana yang berlaku sekarang ni di pentas awam atau pentas digital, anda dapat Lily J itu bercakap dengan orang tertentu bercakap dengan AI ini dengan cara berbual. Itu satu pendekatannya. Kemudian anda nak tahu apa saja. Anda nak tahu macam mana, apakah apakah syarat-syarat untuk memohon dana. Anda boleh pergi dan simak. Tapi sementara itu anda nak simak, itu anda nak tahu dahulu. Apakah ada, di mana boleh dapat. Tanyalah. Jadi artinya sekarang ini pendigitalan seperti yang saya katakan tadi adalah satu keperluan. It's a necessity. Right? You need to have it because it's the future. Anda perlukan kerana itu adalah masa depan anda. Jadi kalau katakan dalam dunia perniagaan, dalam dunia bisnes, anda tidak boleh lewat. Keterlewatan anda akan menyebabkan anda akan anda kerugian kerana orang lain lebih dahulu, lebih pantas. Jadi kalau begitu, anda kena setara, kalaupun tidak melangkaui lebih awal. Jadi oleh kerana itulah saya katakan pendigitalan ini penting. Anda tak tahu macam mana nak buat
kewangan. Macam mana nak membentangkan ucapan. Jadi anda pergi dan bertanyakan, cari dan sebagainya. Anda tak cukup nak buat pembentangan dari segi visual. Gunakan pendekatan itu. Dan dia akan berikan anda, kalaupun tidak 100%, sekurang-kurangnya dia berikan kita ilham untuk menjadikan lebih cantik lagi dengan sentuhan manusia. Jadi oleh kerana itu, saya fikir, janganlah kita sekali-kali menafikan. Macam dulu, saya pernah ingat lagi, orang kata, buang TV. Atau orang merasakan bahawa media, di sini saya nak berkongsi pengalaman saya. Saya dulu takut dengan media kan, kerana saya takut dengan pemalsuan dan sebagainya. Tapi oleh kerana ramai orang-orang, terutama orang Islam, dia melihat media ini sebagai sesuatu yang disebut merosakkan dan melalukkan orang, melalaikan. Tetapi kita ingat ya, bila saya pernah bagi satu pembentangan kertas kerja, tajuknya ialah dunia penyiaran Islam, satu kerangka kerja. Bayangkan masa saya di TV3 membentangkan tentang dunia penyiaran Islam atau media Islam. Saya kata pada kawan-kawan saya, jangan jadi seperti saya, kerana saya mempersoalkan dan mempertikaikan keperluan kita menguasai. Tapi akhirnya apa berlaku? Bila kita lari daripada menguasai bidang itu, maka yang akan mengisi bidang itu adalah orang-orang yang tidak punya hati budi kita, tidak punya neraca nilai kita. Jadi dia akan membawa unsur-unsur yang negatif. Dia akan membawa cita-cita palsu ataupun dia akan membawa cita-cita yang bersifat lucah dan sebagainya. Kerana tidak ada saingan. Kita lari. Kita kata ini semua adalah mainan ataupun ilmu-ilmu daripada syaitan. Tapi sayangnya ialah di dalam pentas terbuka di media sosial, mana perginya konten-konten ataupun kandungan-kandungan yang segar, yang menawan, yang menangkap, tetapi mempunyai hasrat yang murni, pendekatan the message dan naratif yang baik. Lalu kita kena lahirkan ni. Yang ni saya nak bercakap dengan kat sini. Kita lahirkan orang-orang yang boleh membuat konten yang lebih berisi dan menarik dan mempunyai cita rasa orang ramai atau pendengar semasa. Ini kerja kita. Jadi oleh kerana itu, bila saya menyampaikan itu pada kawan-kawan, saya kata, jangan sekali-kali, masa dalam pentangan itu, baik, kalau ada di antara anda ada anak-anak yang berminat menjadi pengacara, jangan sekat, galakkan. Mengapa? Kerana pengacara ini adalah wajah, duta. Dia adalah ikutan masyarakat, terutama anak-anak muda. Jadi kalau kerana itu, kalau anak kita terbaik, anak kita berilmu, anak kita artinya berbudi bahasa, kita perlukan orang macam ni dan pandai menawan penonton, katakan. Kita perlukan orang macam ni menjadi wajah. Kan? Daripada cari orang yang laluk, orang yang maki hamun, orang yang asyik datang bersiaran, asyik nak marah saja. Kita perlukan orang begitu. Jadi kalau kerana itu, saya cadangkan. Kerana jangan sekali-kali. Kerana kalau orang-orang itu tak ada, kalau DJ Ritz tak ada, orang-orang macam DJ ataupun abang DJ tak ada, siapa yang akan mengisikannya? Betul, ada pelapis. Jadi kita kena lahirkan lebih ramai lagi pengisi ataupun pencipta ataupun penghasil kandungan kita, maka lebih ramai lagi lah jamaah. Lebih ramai lagi warga dalam dunia penyiaran, terutama media sosial, yang menghasilkan konten-konten yang baik akan menenggelamkan yang negatif. Betul. Kerana itulah saya fikir jangan sekali-kali. Kalau katakan ada di sana, ada antara di sana bakat, tak kira usia. Sekarang ini usia tidak menyaingi keperanan. Kalau dulu dalam zaman saya, dia nak cari yang cantik, yang handsome, walaupun bulat. Kan? Okey, itu dulu. Tapi sekarang sesiapa saja boleh jadi penerbit, sesiapa saja boleh pengacara, cuma sekarang kontennya. Dan keupayaan orang yang menguasai itu atau pemilik itu untuk menawan dan mempengaruhi masa. Oleh itulah saya fikir sampai masanya podcast kat sini yang mai kita singgah ni mempunyai pendekatan itu. Lahirkan di kalangan peniaga-peniaga, usahawan-usahawan ni, lahirkan orang-orang sebegitu. Jadi itulah bagi saya
pendigitalan tidak boleh ditolak, malah di satu keperluan, dan kita kena bijaksana dan matang di dalam penggunaannya. Sekian, kita jumpa lagi. Itu ada apa yang dapat saya simpulkan bahawa pendigitalan juga adalah alat untuk perkongsian ilmu, kesedaran sosial dan juga membina komuniti. Masya Allah, banyak sangat ilmu, ada inspirasi yang kita dengar dapat daripada kita sedut daripada Pusian Abang Nizar kita hari ini. Dari dunia pengacaraan, yayasan hinggalah ke digitalisasi bisnes, semuanya ada hala tuju yang sama, iaitu ilmu, pengalaman dan nilai yang bermanfaat untuk masyarakat. Kita ada soalan teka-teki AI selepas ini. Jangan mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Cars ini pilihan utama. Okey, mula-mula anda masuk dalam App Store. Anda search dan cari kat sini. Dah jumpa kat sini. Anda download. Dah download je pun. Anda klik open, kemudian anda cari herba kat sini. Dah tengok? Anda boleh pilih produk-produk herba yang anda inginkan. Senang je kan? Kat mana? Kat sinilah. Anda download sekarang. Cars ini pilihan utama. Bertemu kembali bersama saya Abang DJ untuk teka-teki AI di podcast kat sini. Mai singgah, mai lagi. Dan tetamu kita tetap setia menanti di sini. Setelah selesai diwawancara, kita ada santai-santai teka-teki AI bang Okey, kita ada 10 soalan, kita ada 50 soalan, tapi kita buang kosong tinggal 5 je. Okey. Serem. Dia bulat, putih, selalu panas, bila pecah suara dia kuat. Selalu panas, Dia bulat, putih, selalu panas, bila pecah suara dia kuat. bila Apa jawapan dia? Saya berganding dengan kawan saya, sahabat saya ni, chat. Sampai dah tak ada ni, saya fikir bila saya nak jawab tu pening kepala sikit lah. Sebab dia boleh melangkaui dunia maya. Kita orang tanya chat tadi. Okey, kita punya penerbit boleh buat gaya-gaya sikit ke apa? Tak perlu bagi clue. Dia menjerit kalau dia ada kuali. Dia menjerit kalau dia ada atas kuali. Bulat, Dia bulat, putih, selalu panas, bila pecah suara dia kuat. ada kuning. Telur. Ya, betul. Okey. Pergi Tiba-tiba pandai. Perbuatan tidak sengaja. pergi tidur malam, bangun pagi jadi panjang. Apakah? Pergi tidur malam, bangun pagi jadi panjang. Apakah? Pergi tidur malam, bangun pagi. Jadi panjang. Apakah? Apakah agaknya? Apakah? Kalau pergi tidur dia malam, bangun pagi jadi panjang. Apakah? Bangun pagi jadi panjang. Cahaya. Lain lagi. Hampir lagi. Matahari. Lagi. Kalau cahaya terang, kalau Ada apa? gelap. Ada apa? Lampu. Lain. Lagu Aina Abdul. Oh, bayang. Ya, okey, betul. Okey, ada banyak gigi tapi tak pernah makan. Dia ada banyak gigi tapi tak pernah makan. Sikat. Lagi. Aku nampak banyak gigi. Itu gigi kecil sangat. Oh, ke? Dia gigi besar. Gigi besar. Lepas tu panjang. Panjang lah pula. Dia. Oh, apa namanya? Gegasi. Gegaji. Maaf. Gegaji. Betul. Betul. Okey. Okey. Bila aku makan aku hidup, bila aku minum aku mati. Innalillahi. Dah mati nak buat cerita. Bila aku makan aku hidup, bila aku minum aku mati. Apa dia? Bila dia makan dia hidup. Bila dia kena air, bila dia minum dia mati. Dia kena air dia mati. Apa dia agak? Bila dia kata mati tu saya dah tak boleh fikir dah sebab dia dah mati. Bila aku makan aku hidup.
Bila aku minum, aku mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada. Siapakah aku? Ha ha Selalu ha kita membara. ha. Membara. Tapi Yes. Ya betul. Ya, betul. aku main-main dia. Betul, okey. Okey. Seterusnya yang kelima Benda ringan bila kosong, berat bila diisi. Baik. Lain. Mula lain tu benda susah. li- Pasal terbalik lah. Ber- Dia pasal berat bila diisi, ringan bila di... tapi dalam ni Terbalik. Eh. Berat Oh. bila kosong. tak boleh. Dia bila ringan bila kosong. Ringan bila kosong. Berat bila diisi. Terbalik. Terbalik. Oh, salah soalan ni. Terbalik. Soalan Salah Berat. Yang tulis kat sini, berat ringan bila kosong, berat bila diisi. Itulah. So sekarang ni Baik. bila diisi dia ringan. Oh, bila diisi, Bila isi dia ringan. Bila diisi dia ringan. Bila diisi dia ringan. Bila dia kosong dia berat. Bila kosong dia berat. Oh, okey. Apa? Berat ni. Ya. Saya pun confused. Dia selalu ada dekat parti. Parti. Bukan parti yang tu. Oh. Bukan. Parti pergi mana-mana parti. dia Parti mesti ada Tupperware? tu. Tapi Tupperware bukan? Bukan. Birthday party tau. Any party usually Ah. mesti ada. Apa agak? Dia bulat. Dia Ada korang semua bulat, cerita-cerita bulat je. Ada bulat, ada parti. Sensitif oh. Sensitif oh. Kau bulat cerita pasal bulat ke apa sensitif. Okey. Dia apa? Ringan apabila dia diisi. Berat apabila di Kosong. Apa agak? Dah dulu main parti dah pula ya. Dia start pada B. Clue dia start pada B. B. Dah aku dah ayat. Apa dia? Oh, nama lain untuk kapal dalam bahasa. Belon. Betul. Kita beri peluang lah Kena Abang dibantu, Nizal. kena Kita bagi dibantu. Abang Nizal lah satu peluang bagi kita pula. Satu je lah saya bagi. Makin menambah makin murah. Makin Makin murah. menambah Makin tambah makin murah. Makin. Wait. Enggak. Makan. Apa murahnya? Makin tambah makin murah. Makin tak bukan murah. Makin menambah makin murah. Makin tambah makin kurang. Makin tambah makin kurang. Isteri. Ilmu. Oh, Isteri. Ya. ada telefon tak? Biar aku panggil dia. Aku panggil bomba. Hello bomba. Makin menambah makin murah. Sekian kita ini ada 4 orang sedang berfikir sekarang. Ilmu. Salah ilmu. Saya tadi 4 orang mengenakan saya dengan soalan. Sekarang saya seorang, 4. Apakah ya? Oh, dia minta tolong. Kita tengok ChatGPT jap. Makin menambah, Makin- menambah makin murah. Makin menambah makin Ya. kurang. Waktu. Wah. Oh. Tambah waktu, masih kita tinggal waktu. Oh. Terima kasih, kita jumpa lagi. Itu dia. Ya. Teka-teki. Spontan ingat tak? Teka-teki yang Ada. amat deep ya. Amat deep pada Abang Nizal. Tolong. Baiklah Abang Nizal, mungkin Abang Nizal ada kata-kata akhir yang Abang Nizal nak sampaikan, Abang punya misi ada nak tercapai ataupun belum tercapai, dan juga kata-kata untuk peminat-peminat di luar sana. Okey. Bagi anda yang bersama dengan saya sejak dulu sampai sekarang, atau bagi mereka yang baru kenal saya, akan mengenali lagi saya nak buat satu dulu sebelum saya memulakan untuk meraihkan apa yang ada dalam podcast kat sini. And apa dia? Ini kerja dia orang, saya terkejut lah. Banyak kali ya saya nak mula je tepuk. Ini saya nak tepuk apabila saya nak menyampaikan kepada anda. Baik. Tak kira sesiapa saja ya. Tak kira sesiapa saja. Ini satu petua yang sangat penting menumbuhkan rasa harga diri, nilai diri dan juga tentang kemanusiaan itu sendiri. Ini saya petik daripada liputan saya buat penggambaran jejak bahasa dan saya kongsikan kepada anda dan fikirkanlah, kerana kalau anda ada ini maka anda adalah merupakan manusia yang terbaik, bukan terbalik. Apakah dia?
Senang saja. Meninggi, jangan sampai membuang budi. Merendah, jangan sampai membuang maruah. Gitu. Jadi kalau katakan anda ada ilmu, anda lebih pandai ke, atau anda ada lebih pengalaman ke, anda tinggi jawatan ke, anda lebih kaya ke, dan sebagainya, jangan lupa sampai anda jangan naik takjub pada diri. Jangan rasa lebih-lebih, aku dah kaya, kau ada. Jangan. Sebab itu akan merendahkan ataupun itu berarti anda membuang budi anda. Kerana orang yang benar-benar dinamakan manusia yang sebaik-baik kejadian itu, dia tidak akan mengira soal itu. Kedua, kalau anda merupakan orang yang tidak ada, orang lain ada duit, orang lain kerja, orang lain jadi DJ, orang lain jadi pengarah, orang lain jadi penerbit ataupun sebagainya, anda tidak ada. Jangan sampai anda membuang maruah anda. Jangan sampai anda meminta-minta. Jangan sampai anda merasa diri anda itu hina. Tidak. Kerana setiap manusia dijadikan keupayaan dan keistimewaan. Jadi jangan sekali-kali menambahkan diri anda sebagai bodoh, biar balul, bangang. Tidak. Anda adalah bestari, bijak, bijaksana dan baik. Oleh kerana itu, selalu pakar motivasi selalu katalah, umpamanya macam sahabat saya, kekanda saya, Datuk Dr. Fadlan Khan selalu kata, pandang berdiri, lihat diri, hargai diri. Dengan tangan dia kan. Saya pun begitu. Saya selalu menghargai diri saya kerana Tuhan menjadikan kita bukan sia-sia. Kehidupan kita di bumi ini bukan satu kebetulan. It's not an accident. Bukan satu kemalangan. Ia ada tujuannya. Maka kembali kepada diri kita. Kerana apa kata Pak Tenas Afendi, seorang budayawan Melayu, budayawan Nusantara, dah meninggal pun arwah ini. Tapi dia kata, bahawa jangan lupa bahawa kalau kita sesat, kita tak kenal diri kita, baliklah kita kepada akar kita. Jadi jadilah manusia. Jangan jadi setan maupun jangan jadi malaikat. Kerana kita bukan malaikat, kita bukan binatang, kita bukan syaitanur rajim. Kita adalah manusia. Baik, sehingga kita jumpa lagi. Saya serahkan balik kepada DJ. Jadi kesimpulannya, jaga diri, hiasi peribadi. Ya. Cantik. Ya. Kita ucapkan terima kasih banyak siapa Sama-sama. DJ selaku penerbit dan juga kru kat sini. Ucapkan terima kasih kepada Abang Nizal. Sama-sama. InsyaAllah dari masa kita jumpa InsyaAllah. lagi. Dan terima kasih juga kepada penonton yang saksikan dari awal hingga akhir rancangan kita. Dan pastinya terima kasih kerana terus sokong platform kat sini. Digital Tempatan terus majukan diri kita bersama. Kita jumpa dalam episod akan datang. Pastinya dalam sembang-sembang santai tapi penuh manfaat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.